Di sinilah dua sungai bertemu, Sungai Lipis dan Sungai Jelai. Airnya tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan kisah luar biasa. Jauh di pedalaman negeri Pahang, berdiri sebuah bandar kecil yang suatu ketika dahulu pernah menjadi ibu negara Tanah Melayu. Bukan Kuala Lumpur, bukan Putrajaya, tetapi Kuala Lipis. Nama ini mungkin kedengaran sederhana, namun dalam lembaran arsip kolonial seperti The Pahang Gazette 1899 dan catatan W.G. Maxwell 1909, Kuala Lipis disebut sebagai the heart of the Malay territory in the east. Bagaimana sebuah pekan kecil di tepi sungai boleh menjadi nadi pemerintahan sebuah negara? Menurut catatan lama Hikayat Pahang dan Sejarah Melayu Pahang oleh Buyong Adil, nama Lipis berasal daripada sejenis pokok hutan berdaun lebar yang tumbuh subur di tebing Sungai Jelai. Seawal abad ke-17, kawasan ini sudah menjadi persinggahan pedagang Melayu, Siam dan orang asli yang membawa emas dari Ulu Tembeling ke Muara Pahang. Kawasan lembah ini kemudian menjadi sebahagian daripada jajahan Kesultanan Pahang Indrapura, pusat bagi perdagangan emas yang terkenal hingga disebut dalam hikayat Raja-Raja Pahang. Sungai Jelai ketika itu ibarat jalan raya utama, membawa hasil bumi ke istana dan membuka pedalaman untuk diterokai. Masuk penghujung abad ke-19, tanah Kuala Lipis menarik perhatian British. Pada tahun 1889, Raup Australian Gold Mine Limited menubuhkan operasi perlombongan emas di sekitar Raup dan Lipis. Hasilnya begitu lumayan hingga menjadikan Pahang salah satu negeri terkaya di bawah Federated Malay States. Pada 1898, Kuala Lipis diangkat sebagai ibu pejabat pentadbiran British Resident Pahang. Bangunan-bangunan megah didirikan. Residency House, Clifford School 1913 dan Pejabat Pos Lama 1910. Catatan The Straits Times 1903 menggambarkan Kuala Lipis sebagai the civil capital amidst the gold hills of Pahang. Kereta api pertama ke Pahang dibina pada 1920-an, menghubungkan Lipis ke Kuala Lumpur melalui Jerantut. Untuk pertama kalinya, pedalaman Pahang terhubung dengan dunia luar. Selepas Perang Dunia Kedua, Kuala Lumpur musnah akibat serangan Jepun dan darurat Melaya. Pentadbiran British memerlukan lokasi baharu yang selamat dan Kuala Lipis dengan kedudukannya di tengah semenanjung menjadi pilihan. Antara 1946 hingga 1953, Kuala Lipis berfungsi sebagai ibu negara sementara Tanah Melayu. Mesyuarat awal Malayan Union dan Federation of Malaya Agreement 1948 banyak dijalankan di bangunan pentadbiran di Bukit Residen. Catatan dalam Colonial Office Records CO717/168 menunjukkan pegawai seperti Sir Edward Jan dan Sir Henry Gurney menetap di sini untuk menyusun semula pentadbiran pasca perang. Bayangkan, pekan yang hanya berpenduduk beberapa ribu orang menjadi pusat segala keputusan negara. Di atas Bukit Residen berdiri Istana Abu Bakar, kediaman rasmi Sultan Pahang sebelum istana utama dibina di Pekan. Menurut rekod Istana Pahang 1954, di sinilah banyak keputusan penting kesultanan dibuat, termasuk penetapan gelaran rasmi Bandar Diraja Pahang bagi Kuala Lipis. Bandar ini menjadi simbol kesinambungan antara kuasa tradisional Melayu dan pentadbiran moden British. Walaupun kemudiannya kuasa berpindah ke Pekan, semangat diraja terus hidup di setiap jalan berbatu dan tangga kolonialnya. Hari ini, Kuala Lipis tampak tenang. Bangunan kolonial masih berdiri. Clifford School, Masjid Negeri Lama, stesen kereta api 1900-an, setiap satu menjadi saksi kepada masa yang berubah perlahan. Penduduknya masih berbahasa Pahang lama, lembut dan sopan. Pasar basah, kedai kopi dan deretan rumah kedai kayu menyimpan nostalgia yang sukar ditemui di bandar moden.
Jika anda berjalan di tebing Sungai Jelai pada senja hari, bunyi riuh kanak-kanak dan azan maghrib terasa seperti gema masa silam yang masih hidup. Kuala Lipis mungkin kecil di peta, tetapi besarlah jasanya dalam membentuk sejarah negara. Ia pernah menjadi pusat kuasa, pelabuhan emas dan nadi pemerintahan. Namun, bukan sekadar sejarah politik yang lahir di sini. Dari bumi ini juga lahir Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin, biduanita negara yang suaranya menjadi lambang keindahan budaya Melayu moden. Dalam wawancara beliau tahun 2002 bersama utusan Malaysia, Siti menyebut, "Saya bangga berasal dari Kuala Lipis. Di sinilah saya belajar tentang kesederhanaan dan budi bahasa orang Pahang." Suara emas itu adalah gema jiwa tanah kelahirannya. Lembut tapi kuat, indah tapi berakar. Dan begitulah Kuala Lipis, sebuah bandar kecil di pertemuan dua sungai yang menyatukan emas, kuasa, sejarah dan seni menjadi satu kisah. Kisah tentang negeri yang pernah menjadi ibu kepada tanah Melayu dan masih menjadi nadi warisan bangsa. Sejarah bukan hanya tinggal di muzium. Kadang-kadang, ia bernyanyi dari hati orang yang dilahirkan di bumi itu.